Hai, Assalamualaikum. Anda sedang menonton video Kuasa Sukses bersama saya, Fazli Yusof. Dalam video ini, kami akan berkongsi dengan anda tip-tip, teknik-teknik dan kaedah bagaimanakah orang yang luar biasa berfikir. Dan kali ini saya berkongsi dengan anda satu perkara yang dikenali sebagai Sains Sukses, iaitu NLP, ringkasan kepada Neuro Linguistic Programming. Mungkin anda pernah terdengar perkataan ini ataupun anda pernah Google perkataan ini, dan tetapi saya percaya ramai orang masih belum mengetahui tentangnya. Apakah itu NLP? Secara ringkasnya, NLP adalah ringkasan daripada Neuro Linguistic Programming. Neuro ialah berkait tentang sistem minda kita dan bagaimana minda kita berfungsi. Ia juga boleh difahami sebagai proses berfikir. Bagaimana kita menggunakan penglihatan kita, pendengaran kita, perasaan kita dan segala diri yang kita miliki untuk memahami dunia di sekeliling kita. Dan linguistik pula adalah bahasa yang kita gunakan untuk menyatakan, menerangkan, mengkategori ataupun menganalisa realiti di sekeliling kita. Anda sedang mendengar video dan menonton video ini, dan apakah perkataan yang anda gunakan untuk mentafsirkan saya yang sedang bercakap di hadapan anda sekarang, dan perkataan yang anda gunakan sekarang mempengaruhi pemikiran anda. Bahasa berbeza memberikan model pemikiran berbeza. Sebab itu dalam NLP kita sungguh menekankan apakah perkataan yang kita gunakan dalam fikiran kita, dan apabila kita boleh mengawal perkataan dalam fikiran kita, prinsipnya ialah kita juga boleh mengawal pemikiran kita, kita boleh mengawal emosi kita, dan kita boleh mengawal tindakan kita. Bagaimana untuk melakukannya, kita akan terangkan seterusnya dalam video Kuasa Sukses ini. Dan apakah itu programming? Programming ialah corak pemikiran ataupun gaya kita melihat dan memberikan respon terhadap sesuatu perkara. Dan bagaimana kita mentafsirkan alam ini, bagaimana kita memprogramkan, mengatur carakan pemikiran kita. So dalam NLP kita berkongsi dengan semua orang bagaimanakah untuk memprogramkan fikiran kita. Seperti komputer, anda memiliki komputer, anda sedang menonton dengan komputer, dan apakah program yang ada dalam komputer anda bergantung kepada bagaimanakah anda memprogramkan komputer anda. Bayangkan betapa indahnya, betapa hebatnya anda nanti kalau anda boleh memprogramkan fikiran anda sesuka hati anda. Hebat bukan? Sebab itu anda perlu terus menonton siri video klip Kuasa Sukses. Teruskan bersama kami selepas ini, kerana apa yang anda perlukan ialah kuasai minda, kenali diri, serlahkan potensi sebenar anda. Kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.